Boleh Zat. Pelan-pelan boleh. Sesuai sangat. Oh, kena Zat. Kena. Bau museum. Jen. Apa bau kat ustaz bau museum Suzy Wong ni? Kek On tak main-main lagi ni? K.On daripada petang sampai dia pergi mana ni? Rusia ke apa? Rumah merah sebenarnya. Aku rasa K.On pergi Rusia kali ni. Sebab tadi dia ada update dekat demi story eskalator rosak. Eskalator rosak? Wudu? Aiwan macam pernah pergi kan? Bukan eskalator dekat rumah dia tu rosak gila. Hari ni apa mata lah bang kakak. Ada boy. Ada boy. Boy, duduk atas motor je. Slow duduk atas motor je nak tengok. Slow ya, duduk atas motor. Dah kena dah boy. Dia sangat kena boy. Sebab badan awak macam Pak Arab. Akak Syah. Okay boy, saya bagi kat awak kan. Okay macam ni lah boy. Macam awak sangat sporty dengan rumah awak kan. 365 hari boy. Awak fight. Dah sakit badan. Kerana penumbuk lagi boy. Sekarang ni awak dah tinggalkan dunia fighter awak. Kita ride je boy. Seronok boy. Saya minat. Deposit duit Okay mantap bot. Wan. Wan, kau lak motor ya. Nak motor Lak motor. Aku nak motor Lak motor. Akan lak motor ya. Lak motor. Kain tak ada lah. Kain tak ada. Tak lak pakai contoh buat bayang ke? Tangan Lak pakai tangan macam tu. Wan, kena. Kena. Bila kita nak gembat pun dia Ustaz? Dia tak boleh, dia baik dengan saya. Oh dia main Ustaz Ustaz pun pandai pilih Ustaz, ada bom mulut tak Ustaz? Betul weh, ada bom mulut tak? Ustaz, cakap Tadi jujur. dia cium saya Raya. Ya. Kena lagi. This is Ustaz Bemat. Selain daripada bini saya, dia aja Raya. Ya. Kais tak Kais? Panggil lantak Kais. Takkan laki-laki tak boleh kot, jom. Orang rumah dia ikut tak? Tak ikut. Naik flight seorang aja. Yen, jalan nak pergi Zat. Aku nak beg kuning Zat, lepas tu gerak lah. Okay, baik, elok. Jaga diri ya dah. Okay, baik. Assalamualaikum, jaga diri sahabat. Adikku. Okay, baik. Assalamualaikum. Burung mana burung? Diam. Burung mana burung? Burung dah sampai belum? Dah. Mana burung? Ke bawah. Oh, ingat aku apa, Yen? Ambil burung dulu nak tengok. Awak pergi tunjuk awak. Kau main gila, Hey, Yen, boleh. pasal burung aku, Yen. Thank you, Yim. Awak tunjuk awak burung. Jangan saya tunjuk burung lagi. Wah. Tak, bukan burung aku lah. Burung dia kena curi. Burung dia kawan. Kami sayang awet Noah. Betul tu. Cepat dah tengok burung sikit boleh? Boleh, tengah bawa ni. Burung tu nama apa? Noel. Pegang burung tu boleh? Pegang burung kan? Nantilah nak pegang. Kau ni awal lagi. Sorry. Kalau ada bunyi background lah. Rumah depan dengan homestay. Nanti terlepas macam budak tu. Kau tahu burung aku kena rembat 2 ekor. Ya. Kini dia Noel. Budak kecil rembat. Noel. Dah jam 4. Lepas tu dia lepas. Ya, sayang. Awak belajar dulu ni nanti kalau pagi-pagi awak belai-belai dulu burung tu. Belajar dulu selalu. Awak tunjuklah burung tu dulu. Tak nak tengok burung, bukan nak tengok L. Oh, burung. Okey, selamat Noah Gila. Abang Mon tu berada. Macam mana? Okey. Aku minta dia lah. Okey, nanti Roja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ryan. Anis sihat? Sihat? Oh, Anis kat mana? Rumah. Kan house Hak Nyai. Apa dia? Hak Nyai Bila Hanyai? Kau pergi mana hari tu? Hari tu pergi Ryan pergi Phuket. Pakcik dah tidur dah? Ada, dia dekat Terengganu. Dia buat apa Ada kerja. Tanya pakcik nak ambil anak angkat tak? Ambil anak angkat. Bapak dia orang kaya guys. Datuk pula tu.
Anis nak gift tu. Ay, ni minta-minta pula ni. Dia kaya dah ni. Saya nak satu je. Guys, Ani nak satu je guys. Jangan banyak-banyak kan. Nanti kita fikir tadi pula. Tak apalah, tak nak minta anak angkat dah. Kenapa? Tak apalah, cukup lah. Pakcik tak nak angkat eh? Tak apa kalau macam tu saya tak apa lah. Saya ingatkan ada nak cik anak angkat ke apa. Tak apa lah kalau macam tu saya minta diri dulu lah. Tak apa. Assalamualaikum. Oh, siapa kat bawah eh? Akak, saya datang ni mesti Tuhan dah kirimkan saya untuk akak. Akak seorang yang tengah sakit hati betul? Macam mana tahu Okay. Yang kat sebelah ni apa? Tai uban ke apa ni? Aku keluar dulu. Jangan keluar kak. Macam tak kena je ni. Tak, akak sekarang ni Akak Meh. Kenapa Akak Meh dengan hati Akak Meh? Nampak lagu pun dah kena dengan hati Akak Meh. Kenapa? Akak Meh siapa yang buat Akak Meh terluka? Apa dia Akak Meh? Lelaki lah. Siapa lagi nak buat saya terluka bang? Laki mana tu Akak Meh bagi tahu sih? Lelaki. Saya tak boleh nak sebut abang. Tapi Tak apa. Laki memang tak pernah salah. Mungkin akak yang salah kat laki tu. lelaki yang salah bang. Dia yang tinggal saya bang. Tak. Dia tinggal mesti ada sebab. Takkan saja-saja laki nak tinggal. Tak bang. 10 kali dah saya. Laki takkan tinggal perempuan tanpa sebab. Dia 10 kali dah saya cari dia bang. Abang jangan nak ni sangat. Ini macam laki support laki je ni. Mesti Meh akak yang buat salah Tak. Tak ya tak. Kak, laki kita orang ni kak, cakap tu terang, Salah Yun. kita orang ni laki bukan tempat permainan tau. Arifin! Dan Arifin ke nama apa ke? Sekarang ni. Tak apa kak, kalau ni kata akak nak kata laki salah, it's okay, up to you kak. Tapi kak, fikirkan kak, kesian dah dekat laki, kita orang ni berjuang untuk seorang perempuan, mati je kita orang tanggungjawab kita hilang. Fikirkan kak. Assalamualaikum kak. Salam. Mana satu mami? Ni. Mami. Mami awak orang mana Saya. Orang Kedah. Kedah kat mana ni? Belum try. Mami tangan kenapa Mi? Tak nak apa, sakit. Sakitnya kenapa tu? Kecewa. Allahu Akbar. Janganlah macam tu. Apa? Ada lagi ke yang zaman sekarang macam tu lah? Dia macam pakai pisau tu kan? Ada je. Jangan buat begitu, sakit weh. Jangan. Sebab, mesti sebab broken kan? Tak. Stress, depress. Jangan buat macam tu. Depress bermaksud awak ada anxiety ke? The best thing kalau awak nak hilangkan anxiety awak anxiety macam mana? Saya akan ada kawan-kawan anxiety. Contoh kawan saya anxiety dia tak boleh duduk di khalayak ramai. Maksudnya kalau pergi kedai makan pun. Tapi awak janganlah tolak tangan macam tu. Tak, dia sakit hati Ryan. Okey, kalau sakit hati, okey, saya ada solution tau. Tapi tak tahulah solution ni guna untuk awak kata tak. Bagi saya, kalau awak menyakiti diri awak sendiri, benda tu nothing. Dia tak ada apa pun yang mendatangkan kebaikan untuk awak. Okay? The first thing bagi saya, kalau awak rasa macam awak sakit hati, biasa dalam percintaan, mesti dalam percintaan lah, tak payah teka lah. Okay, kalau dalam percintaan ni bagi saya pun pernah duduk situasi awak. Mungkin ditipu ke, mungkin kita yang menipu sendiri ke. So bagi saya, kita bergaul dengan orang, kita berkawan dengan orang. Kalau macam tu sakit lah buat. Tak sakit. Tapi dia tak rasa sakit. Kami tengok dia pun dah macam sakit dah kami ni. Kami sakit. Tapi bagi saya, kawan-kawan yang sekeliling kena support orang macam ni. Jangan buat macam ni. Kami dah sorok pisau dah Ryan. Kita cari balik. Jangan buat macam ni weh. Dia macam nak cakap, saya pun tak bagi mana tau. Cuma kalau dia kata macam saya kan, saya dulu macam gaduh dengan girlfriend saya macam baling handphone. Betul handphone tu rosak. Dah je dah kena beli baru ni. Rugi kat kita. Rugi. Maksudnya kita rugi diri kita. The best thing adalah sekarang dah 2026 tau.
better kita majukan diri kita ke depan. Pasal apa? Saya percaya kalau anda kata perempuan yang banyak duit ni, dia ada duit, dia tak marakkan lelaki pun. Tapi untuk dia hidup, nanti dia ada anak, dia nak kahwin, dia memerlukan lelaki. Oh, saya ni muda lagi, saya 22. Cuma mungkin saya adalah sedikit untuk, kalau saya tak, saya kalau anda kata kawan-kawan saya turun tangan tu dulu ada lah, sekarang dah tak ada dah. Tapi ni bila serabut ni kan. Dia jadi tekanan. Tekanan Dia jadi tak boleh, tekanan. tak boleh. Dia sama juga macam lelaki kalau tiba-tiba main tengah malam nak tengok Blue. Okey, contoh nak tengok Blue. Keluarlah, maksudnya keluarlah pergi berkawan dengan orang. Mesti ada kawan-kawan. Kadang mungkin cara saya bagi tahu ni mungkin tak nampak logik, tapi benda tu betul. Kalau kami laki-laki kadang-kadang nak main, keluarlah buat benda lain. Kalau kita ambil daripada segi dunia lah, kalau saya ambil akhirat, faham sendirilah kan. Kalau ada kita kisah stres sebagainya, kita jumpa Allah yang satu lah kan. Tapi kalau daripada segi dunia ni, mungkin bila awak ada duit, awak boleh travel tau. Awak boleh jalan-jalan. Benda tu saya rasa kalau awak jalan-jalan pun awak stres, saya rasa dog good. Jalan jarang awak nak stres. Kami tanya dia kenapa dia buat macam tu, dia kata kemurungan. Tengok sekarang awak tak kemurungan pun, awak live sama-sama kawan awak. Tapi jangan buat itu sakit, rugilah weh. Lepas tu kami tak tinggal dah Ryan. Kami tinggal dah gede-gede masalah. Faham? Tak cantik dah, kulit tak cantik dah nanti. Betul-betul, tak usah besar tau. Oh, jangan buat macam ni lah. Tak boleh duduk seorang-seorang. Kalau duduk seorang-seorang jadi gila. Mak ayah ada lagi? Mak ayah ada lagi tak? Mana kau babi Tak, dia dia. pun cerai. Abah tak tahu pergi mana. Okey, saya faham situasi awak. Saya sangat faham. Saya harap kalau anda kata kawan-kawan awak yang duduk dengan awak ni tak adalah ambil kesempatan terhadap awak, tapi bahkan selalu bersama awak. Saya doakan semoga kawan-kawan awak semua dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Jaga diri elok-elok lah. Zaman lah kita nak pilih jalan tu sangat mudah. Kita nak pergi ke rosak boleh, kita nak pergi ke baik boleh. Sebab saya pun tak adalah baik mana, saya pun pernah haluan kiri juga, tapi mungkin Tuhan bagi hidayah kat saya pergi haluan kanan balik. Bye-bye. Jaga diri elok lah, semoga selalu murah rezeki lah. Jaga diri, jaga solat. Saya minta diri dulu. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam semua. Kau invite aku lah Ryan. Dia kuat sangat lah Cap. Macam mana? Kita lawan dua jom. Sebelum kau invite aku, dia dah invite aku dah. Dia tak berani siap Cap. Itu menekan-menekan. Kita lawan dua dulu dah Cap. Aku nak tengok kuat kita aku. Kau mestilah kuat. Buat apa? Kau Abang Am dah comeback lah. Abang semalam je ada. Ini tak ada. Dah. Kita dua lawan dua kan? Alamak, tim saya kontot ni bukan ada function. Okay, Rian. Aku cakap tu sekarang Rian. Aku dah tak berminat sama Sanut sama Ichan. Kenapa ya? Aku jujur ya. Mereka ini nggak ada common sense. Ketika mereka mau jalankan task, mereka cari kami. Ketika kami mau menjalankan task, mereka ini nggak layan, nggak accept. Betul. Tapi seperti Murian, aku respect. Kamu sangat bagus. Kamu kuat apa tidak? Kamu Betul. Ya, enggak. Sanut aku udah nggak respect dia. Betul. Apa kata dia? Cari orang lain bisa. Cari orang lain. Kalau orang invite dia reject, kalau dia invite orang accept. Cari orang lain. Sanut. Sanut. Uji siap kau sebelantak siap belum. Bla. Okey, kamu seorang je Rian. Kita berdua. Macam tu je ajak kau sebenarnya ni. Apa nak challenge? Aku okey. Lompat bintang 800. Janganlah. Berapa setan? 800. 800 kau buat seorang-seorang. Aku kuat, Cap. Kau relax. Kau buat cap 800. Aku baru lawan dengan dia semalam lah. Dia buat siapa? Dia seorang-seorang. Point dia macam dia seorang tu je bagi macam gila je. Kau relax. Aku ada kan? Kau ada. Kau relax Aku kat sini ada 28,000 orang. Kau lepak 28,000 orang. Semua dah keluarkan KWSP. Okey. Kau orang satu train je. Okey, kalah berapa Rian? Masih lama cerita ni. Berapa? Kau tak payah cakap banyak lah dia. Kau kerja nak cepat je. Tahu buat duit main fikir je. Borak-borak lah sama. Fikir. Borak tak nak langsung. Kau je nak fikir je siang petang malam. Berapa lama kan lagi ni aku nak menunggu. Kalah buat apa aku tanya ni? Kau orang nak apa aku okey. Belagak betul. Kau tahan aku je. Aku tak boleh ni belagak sangat. Sabar. Baju jersey beli kat Betong. Kau relax. Aku tahu baju jersey beli kat Betong. Kau relax. Okey? Lagi nak ceritanya. Okey, baju beli kat Betong tu. Kau relax. Okey, kalah buat apa Rian? 300 baht tau. Aku nak lah. Nak lah. Nak apa? Ada apa ni? Apa kau orang mau? Aku okey.
Dah Kalau kau salah, air cap, air. Rian, air. Asyik main exercise je. Kau nak main kerja mudah je. Air ada air botol ni. 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 Muka. Okey. Muka semana kenanya? Apakah kena badan kah? Ni muka kalau kena badan kena lah. Hari tu aku nak buat, tak nak hari dia nak pula. Penakut kau. Ni muka. Gitu. Muka aja tak kena badan kah? Ya, muka je. Ikut kau lah. Nak kena janji muka kau full kena. Ceplos ada ceplos. Macam mana? Lama tak tengok dia. Panggil dia Macam kejap. mana ini semua ceplos ada dibasahi ceplos. kepala? Weh, dia nak basahkan satu kuat. Mari. Ceplos ada ceplos Ian. Aku nak kepala aja basah semua. Kepala, badan tak. Boleh. Pakai singlet acah-acah pula. Si ceplos ni. Okey, jom. Aku kuat dia, aku kuat. Oleh. Aku pun kuat. Aku pun kepala. Okey, kau ada bubu. Kepala otak kau lawan kau geng harian aku seorang bangang ni. Sorry. Aku invite Rian tadi. Sorry. Abi dia geng Rian pula rahsia raya ni. Okey. Kau relax ya. Kau relax. Kau relax ke? Aku tolong kau relax. Okey. Tata screen bagak. Kau relax je, kau relax. Makcik, tata screen. Kita buka lagu shuffle lah. Boleh ni? Lagu tak Guys, keluar boleh ni. Kita lawan dia iPad. ada bubu letak kat kali 3 guys. Ada bubu letak kat satu kali Aku tak 3. ada, aku baru live. Siapa ada bubu letak kali 3? Tata screen weh. Guys, kita nak menang kat kali 3 ni je. Boleh ni. Adalah. Kita Ada bubu. Ada bubu. Lunch dia ni. Lawan apa kakak? Pakcik. Yes. Syabil Imran. Boleh ni. Boleh ni. Guys. Pochino. Tepuk tangan lagi, guys. Pochino. Isya. Bila 50,000 dol. Bok, thank you, Bok. Dol Taufik Hidayah. Tak ada function aku tu. Syabil Amran. Yang tu. Apa yang ada? Weh, asal bubu kita sampai 2 ni. Weh, siapa bagi tu? Kento. Aku tak tahu dia dah berapa jam. Kita Yan, ada bubu lagi lambat lah. Yan. Alamak, Bayan. Dia. Aku cek. Kau cek. Asal orang kadang call lah ni. Syabil, Afai, terima kasih Afai. Dia 75,000. Boleh. Dia Takkan ada apa-apa. 75. Kita 43 tak jauh beza. Tapi dengan 2 sayang. Weh, kita ada bubu guys. Apa kakak? Weh, Kak Yan, sabar Kak Yan. Bang Yan. Belum, kali 2 belum buka Abang Yan. Ya Allah, terima kasih Abang Yan. Bayan, sabar Bayan. Kali 2 Bayan. Abang Yan, dia Abang Yan bagi tu mahal Bayan. Sayang Bayan. Kalau Abang Yan bagi kat sini. Kita fokus kita dulu boleh? Abang kakak? Okay, kita fokus kita dulu boleh abang kakak? Okey, sabar je kan? Relax dulu. Weh, tak sini weh. Satu Abang Farid, terima kasih Abang Farid. Azizul. Siapa ada buat? Tetes screen weh. Kita ada 21,000 orang ni. Tesnya 2, 1, 3, 9. 90 dul. Kandak. Tokek masuk eh. Satu weh. Kandak ada lagi. Betul lagi 4,000. Okey, pasal lah bubu. Ada kali 2. Mari kita bersatu. Ada bubu guys. Ayo. Boleh. Abang Yan. Kandak ada bubu. Abang Biziman. Kandak. Abang Biziman, can you help me, my brother? Kandak tokek lagi. Aduh, boleh kau panas lagi. Yan Lily, booster Boleh. pecah. Weh, kandak Yan Lily. Sambil Betul, lah. ini betul. Guys, Ikut lagi kita nak kejar. dia lawan guys. Kita pecah Dia lawan kacau, 14 saat lagi second. guys. Abang Yan Lily, Macam 10 mana saat. kita lagi 7 second ni. 9 saat. Boleh ni pecah capai. 8 saat. Oh, Jom cepat. lawan balik. Wui, Yan Lily pecah lagi. Boleh ni pecah Boleh yang kau sama, wui. Kuat boleh betul lah dia. Macam mana dia? Orang kita dah sama ni. Acap. Okey, collect je Cap. 30 second kita keluarkan bubu boleh? Okey, tetes screen, tetes Okey, screen. sekarang ni kita Tetes bersama screen. viewer dulu. Wait, baling. Tetes screen. Okey, 1, 2, 3. Semua tetek. Nampak? 23 poin. Nampak dah? 125. Weh, nak kejar dah weh. 1-3 dah. Bagi dia bagus. Semua tetek. 136. Cuba mereka keluarkan buat. Aku jangan penat lah. Boleh ni.
Tap dulu. Apa salah aku pakai tap ni dia pakai jauh Itulah kita dah kejar dia jauh balik. Kita kejar dia jauh balik. Tak apa 30 second siapa ada bubu keluarkan je. Aduh, penat lah. Baik, minta ada bubu. Allahumma salli ala sayyidina. Woi, siapa ada booster? 30 Akak Syah tak elak kau ada 32 bubu. saat. Tadi ada tiga orang kau cakap ada bubu dul. Tadi ada booster. Go, Apa booster, ni lagi booster. jauh ramai. Yang menang ada tadi. Go, mantap lah booster. Ya. Okey boleh ada bubu dia. Boleh. Bola terakhir. Dua lawan ni. Jangan, dua bola. Ai, saya Den. Terima kasih. Wow. Woi, Saya Den, woi. Pecah booster. Booster pecah. Pecah booster je. Booster pecah yang Lili. Kali 5. pecah booster je. Booster pecah. Oi, Pecah booster je. Lawan. Kandak. Kandak. Yang Lili pecah, yang Lili. Yang Lili. Lili saya Den. Kandak. Duluan. Ya. Woi, pecah booster doh yang Lili. Ada. Okey, aku cakap ada. Okey. Aku cakap terima kasih ya. Ingat kuat lah. Kerja lah. Aku cakap terima kasih ya. Kandak hang dapat bubu hang kata pakai tak kandak? Aku tak mau kata kat anda kandak. Hang jadi susah aku lah kandak. Hang halamak kandak. Tokek aku. Kandak terima kasih kandak. Aku tak kata kat hang dah. Walaupun hang 2009 kata hang. Sorry kandak. Abang Syabir terima kasih. Abang A, Abang Bok Cino, Ridwan, Taufik, Amir, Aftin, Aman, AR, Satu Durus. Terima kasih nah. Okey. Halo, Assalamualaikum. Semoga dimudahkan semua abang kakak. Follow kandak guys. Follow semua abang kakak kat atas. Posting ulang bang. Nah. Mantap ah. Weh, booster kita dulu pecah je. Kalau Kak pipin. Syah ya ada booster. Alah, Kak Syamarah. Bok Cino terima kasih Abang Ridwan. Dah boleh kerja kah? Boleh lah. Tak kata boleh. Kerja. Aku boleh tak ngomong? Aku kerja jauh ya sebab aku nak warning. Okey. Kerja apa Eh, follow Abang Yan guys. Follow Abang Yan ramai-ramai. Follow Abang Yan guys. Follow Abang Yan. Jangan jauh sangat. Follow token saya kena. Woi, jauh sangat tu. Bos, kena. Walaupun kata 2009, abang tetap 2010. Fokus je. Fokus. Tak kira dia banyak buang air pada kena tu. Kalau jaya. Asal jauh sangat Jauh sangat tu. jauh sangat ah. Kau cakap Yan tak puas hati. Aku tak ada lah. Kau pandai tali kat aku Aku kena 30% lah. Kau kan pandai marah orang. Yelah, aku kan aku yang kena kan. Okey, okey. basah. Okay, basah. Siapa suruh lap? Tak boleh lah. Kena warning nanti. Kali kedua pumping 30. Aku tak lepas setan. Oh, kau besar Aku 20 boleh lah. 25 jap. Boleh. Aku kuat cap collect je. Kau Apa challenge? kuat. Tadi pun hampir kalah kita mau jadi booster tu. Kuat kau relax lah. Tak boleh kah 2 lawan 2 ni? Kau kan kuat. Kau kan kuat. Kau cakap bagi punishment apa pun kau tak takut. Kau nombor 1 Malaysia tak lah. apa, tak apa. Alah, tiba-tiba nak 2 pula. Tak apa. Kata kuat. Alah, takut lah tu. Tak takut. Dia apa kandak ni? Tapi dia tak boleh kata kat dia dah. Dia support saya. Apa challenge? Minum air 1 botol full. Okey, air. Kau ni banyak borak dengan orang lah. Orang cerita dengan kau tak layan. Jap lah. Member aku ni. Aku tak lagi borak lah balik ni punishment. Punishment. Okay, kita pumping je 25 jap. Ni tak nak minum air 1 botol. One shot. Janganlah. Jangan pumping je. Pumping tu macam mana? Push up. Push up. 25. Berapa? 25. Boleh rehat. Janganlah 25. Boleh rehat lambat lah. 20. 20 jom. Tian ada Yan bagi 20. Dia minta 20 bagi 20 lah. Sebab dia dah mula mengamuk tu lah. Sekejap. Posting ulang bang. Follow bang Arya.
Guys, kali 3 guys. Macam. Aku nak fokus soalan ya. Aku fokus kat poin aku. Guys, dia Fokus kat gila poin kau. weh. Bukan dia gila tak, dia gila je. Okey, kandak hajar hang nanti buka booster dah kandak. Hang mau relax dah kandak. Hang jangan buka. Okey kandak, hang tekan booster. Dia nak abang lama kotak gi tu belah kandak. Ha kandak, buka kandak. 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 Buka kandak. Aduh, baik kau kandak. Kandak buka kandak. Kandak. Aku dah kata dah, pakai kata 2009 lambat. Kau tengok tu kandak. Tinggi kau kandak. Ha, bego kandak. Aku dah kata dah, pakai kata 2009 mas slow. Okey. Okey. Ada bubu. Akak Syah Alim ni. Wait. Dia kejap. Wait, kandak. Alim ni kandak. Kandak. Ay, boleh ni. Alamak. Wait, ada bubu lagi. Aman Isa. Nopal. Terima kasih abang. Kiki Jebat. Tok Uban. Wait, aku mengaku kuat. Asal aku 30 lebih. Acap dah 100 lebih. Macam kita. Abang Syamil Imran. Mira, Chapara Mentao, Sing Tao Le Tao Bo. Ha Chan. Test kiri tadi. Kanda aku dah kata dah. Member kaya ni dia pakai RZ 2009. Lambat buka busi tadi. Tidak kita pun dah 800 dah. Kak Syah dah bangun. Syah mana Syah? Kak Syah mana? Tak apa, relax dulu. Ada. Tapi aku kena standby lah kak. Relax dulu. Acap. Budak-budak. Oh, dia guys. Acap. Saya tak tahu nak pandang macam mana. Dah 8,500 lah. Acap. Mana tahu dia masuk live korang ke apa ke support dia tu. Acap. Ya Allah Bayan. Tapi sayangnya tu tu kalau kali 3. Mana Acap lah. Siabut aku dia. Kita pakai kita lah. Dia dah 100 lebih lah. Kita berapa dia? Okey. Macam Kak Syah bagi nanti rugi pula ni. Okey lah. Boleh. Okey, 138. Asal dia 200 lebih dah. Aku dah panggil Acap tadi. Acap ni lambat. Nombor berapa Acap Nombor ya? 2, betul. Dia ada 2, tak tahulah mana paling mahal. Tapi tu gift GT ni paling mahal. Ni kali 2 guys. Kalau ada booster guys. Tadi siapa dapat booster lah? Tadi kita menang kan? Acap ni dari Siapa Malay ada booster boleh bagi kat sini guys. Malay. Peluang dia. Oh, TQ paling mahal. Tapi tak pernah mahal. Oi guys. Macam mana? Saya Den. Apa ni Den? Ada pula guys. Boleh keluar. Ni kita ada kali 5 guys. Aku dah cakap tadi Acap lambat. Kalau kali 5 kita pecah lagi sekali, kita kejar guys. Kita berhenti kejar. Cino terima kasih buat Cino. Guys, 165, 250 tu banyaknya. Kandak. Woi kandak. Ai nak kabar kandak. Ai dah jackpot kabar kandak. Afiq terima kasih Afiq. Ai kita dah berbual lagi. Anak Jabon. Ai apa benda tu? 300 lebih macam juta ya. Macam mana 300 lebih? Aduh. Ai kandak jual dulu RZ 2009 boleh dah kandak. Aku dah cakap Acap ni lambat pun tu. Apa dia? Aku dah cakap tadi fokus kali 3. Ya Allah. Aku dah fokus lah kali 3 tadi. Aku panggil kau macam nak keluar nak tekak kau tu ah. Tak, aku terkejut dapat TTU. Dia bagi. Kau ni. Fokus tu. Tak apalah, yang kedua kita bagi dululah. Yang ketiga kita lawan. Berapa? Kendak. Kendak transfer 200 kena. Minta macam tu je. Aduh. Macam tu je minta duit kau ke. Betul. Tapi pula ada pau tu. Tak, member aku lah. Guys, Kau cakap banyak lah. ni kalau member Ryan aku panggil, aku tak dengar. Kau tegur lah. Aku tekan United sebab. lah. Member aku. Aduh. Kan nak transfer 200. Nak pergi lawan ni. Pandai ni asal kita kalah siapa bagi buku ni? Boleh ke kerja? Banyak jauh tengah dah. Aku ni diorang ni duduk main angkat tangan macam ni. Mana nak pergi ke? Duduk main angkat tangan pula duduk orang kan? Macam kita
kau. Acap punca kau, Acap. Punca kau ni. Jap, kau kalau tim aku, kau jangan buat tangan macam tu, Jap. Nanti orang marah. Kenapa? Tak boleh buat macam tu. Kau kena semangat. Semangat tu, Jap. Semangat. Kau je. Dah macam kena barang kau, Kau Jap, kau semangat macam aku, kau akan menang. Betul. Hai. Ibu guys. Poin Bang apa? Kriminal, Bang Onwer, terima kasih Bang Kriminal, Onwer Bella, Bang Lobster, Pak RW, Satria Medical, Bang Eril, Bang M, terima kasih Bang Ari, terima kasih Bang Ari. Dah rugi dah bubu kita, Jap. Aduh. Aku dah Kau ni dah tak ada orang nak bagi, takkan nak basuh. Bagi kita buat. Tadi bubu kali 3 kita. Kau masuk kali 2 tadi. Tersilap. Bagi kita ada ketiga. Yang lepas jangan kita kenang lah. Lagi apa? Kita kena kalah lu. Apa? Orang kata hero kalah game kedua. Aduh, aku nak tengok kau carry macam mana ni. Aku tak layak carry lah. Kalau otak kau 2 game aku leading. Tak meragai. Berapa tadi? 10 kan? Ha? Tak nak kerja apa aku yang kerja? Ha? Tak nak Kau kerja, kau buat. Dia buat. Okey. Kerja dulu. 20. 1, 2, 3. Acap tipu. Acap. Rian. Dia tak nampak semua. Acap tipu buat. Acap nampak semua. Nampak semua. Acap buat semula, Acap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pendek sangat Acap 13. Acap, elok-elok, Acap. Kau main, Acap. Kau tak buat, Iya. kau banyak cakap pula. Aku buat ikut kau lah, Acap. Banyak main, Rian. Acap banyak main. Rian, dia belum buat Rian. Kau kira dia. Aku dah 13 lah. Si Ryan baru 3 ya. Nenek kau 3, kau tak pandai berkira ke? Kau buat. Biar si Acap dulu kerja. Biar si Acap dulu kerja. Acap dah 13 lah. Aku tak pernah tipu lah. Tu pumping apa, Siul? Oh, betul. Apa kau buat 3, kau kira 8 ni? Baru 10. 10. Tipu, Rian. Malah aku buat macam ni. Makanya bunyi mulut kau menghitung. Lah, siapa yang menang Kau menang, kau kira lah. Okey, 10, Kau kira apa, Dato'? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acap. Lagi 7. Buat mak bela. Cepat lah mak bela. Push up apa? Aku mau kalau akal aku kayak Acap aku Kau push dia up. push up macam mana? Kau Push tunjuk up macam mana? Lagi dah push up dah ni. Ya Allah. Perempuan push up macam tu. Kau tengok push up. Tu dia buat ni. Buat elok lah, Cap. Main otak kau lah. Nak lari ke? Kau ingat apa? Ini main 1 meter lagi. Kita main lagi lah. Kepala tak kisah. Nak lari pun tak okey. Tak apalah. Weh, Abang Kamal. Main last game. Apa challenge? Jangan main-main. Challenge tak? Challenge lah. Air 2 botol. Air 2 botol dikemankan? Buat apa, Cap? Tak tahu, tak ada idea. Janganlah. Air 2 botol. Macam Satu ni, gelas macam je. ni. Macam ni. Kalian kalau kalah, kalian basuh kepala kalian macam aku. Aku kalau kalah, aku push up 20 juga. Macam mana? Kita balik. Challenge itu. Alih, kena sama. Tak ada. Sama. Tak adil. Aku nak dapat bintang 50, gas. Tak ada. Nak main benda asyik main aktiviti dia. Saya dapat bintang. Bosan nak orang bagi macam-macam Bosan dapat lah, bintang. Rian. Okey, Ingat potong tarikan rambut. perpaduan ke? Potong rambut Jom, sampai main habis. botak. Main botak. Cinta, jom. Botak, bot. Rambut ya? Botak. Botak rambut, jom. Jom. Okay, kau main 2. Apa? Kau takut? Aku kuat kan? Kuat apa 2 game point aku lagi tinggi pada kau? Game ketiga kau tengok kau main-main dengan aku kan. Kau kuat poin 60,000. Okey, kau mute aku mute kau lagi lepas ni. Aku fokus kau fokus kau. Okey, aku nak bagi game kau dapat banyak malam ni. Aku bagi support kau kalau botak dengan Rian. Aku tengok dari luar, okey? Apa? Nenek kau tak nak? Masih lama ke cerita ni? Biar tahu kau orang ni. Okey, dengar ni Ria, elok-elok. Okey? Kalah. Tak apa. Kau ni, odol. Rambut. Lama tak main tu. Odol rambut acap. Aku je, kau tak payah. Aku tim dengan Rian. Okey, kau 2 lawan aku orang, okey? Okey, jom. Kalau nak cerita, kita buka radio. Macam mana? Okey, apa radio kau ni? Mari kita lawan. Kau geng 2, aku geng seorang. Baik. Dia tak ingin lah nak geng dengan kau sini. Duduk pun baling nak kawan dengan Indonesia. Sini. Okey, kalah-kalah. Push up lagi 30. Tak payah, odol. Tak kau takut ni. Kau cakap nak kurus kan? Kurus apa? Tu buat badan bukan untuk kurus. Ya Allah, buat badan. Kau cakap nak ada six pack macam celai betul? Siapa pula nak six pack? Aku tak kata pun nak ada six pack. Masih nak Rian, kalah. Odol. Kau buat apa? Apa? Odol. Kau kena warning 30% kau maki lagi gang.
Ikut kau. Okey, air. Air di mana? Dia kepala macam kau. Dia dekat badan. Dia kat badan. Orang tadi cakap Charles harus sama-sama lah berat. Sama. Kita ada dua kat badan. Satu botol ni Di kepala, Badan, kepala kau. Aku tak nak dengar Acak cakap. Abang kau Rak kepala, aku kepala. Yam. Aku tak ada, aku dah aluan aku ni. Aku bila aluan aku ni aku dah makan. Aku bila dah buka aluan aku ni, korang kena faham lah. Aku tengah buat apa. Orang tengah bincang, kau dah buka lagu dugem apa? Dah bagi rambut je. Kau tak tukar-tukar jap. Dia dah buat rambut lagi. Buat je, bagi masa ke. Okay, aku dah marah ni. Kau yang tak sihat. Masih lama kita. Pandai-pandai teman-teman ya. Fokus kita. Kita fokus kita. Okey, Akak Syah ada buku lagi Akak Syah. Kita fokus kali 3 je lah bagi dapat poin ke. Weh, kita test screen 20,000 orang ni Dul. Dul, test screen 20,000 orang ni Dul. 20,000 orang test screen Dul. Okey, ada mak. Okey, test screen 20,000 orang. Boleh ni abang kakak? Boleh. Okey, test screen je Dul. Test screen je, boleh weh. Akan naik ke? Alamak. Akak Syah ada buku lagi Akak Syah. Boleh ke? Dia boleh. Kamar traffic light ada buku tak? Kamar traffic light. Akak Syah ada buku Akak Syah. Kalau ada buku kan 30 second kamar traffic light tu mana pernah dapat bubu itu kamar lain tai. Okey akak 30 second habis kali 2 tu sebab nak nampak gempak sikit akak. Okey kau test je. Okey I test sikit. Okey kali 3 Dul. Kali 3 ada bubu lah. Kali 3 ada bubu guys. Panggil dia pakcik pare. Aku dah bangun ni. Panggil sikit semua. Panggil semua balik. Alamak. Letak bubu. Letak Akak Syah. Akak Syah letak 30 second bubu Apa 90 banyak Guys, kena komplit kan kali 3 guys. Akak seorang sikit lah. Kena. Saya Dan, mantap. Tak jauh dah. Ada minta Weh, kita kena komplit. Ikemal terima kasih. Weh. Ikemal, Yan, Abang Yan. Boleh ni. Kita buka kali 3 ni. Sikit lagi. Kalau kali 3 tak buka, kita tak dapat. Akak Syah jangan bagi buku lagi. Akak Syah relax. Weh, sikit lagi nak buka kali. Sikit lagi. Saya Dan. Kita buka. Weh, kita dapat open kali 3. Sikit lagi kali 3 kena open. Open. Sayang tu. Open. Hilang. Okey, tunggu saat ada keluar. Kita lepas dari kita. Sabar Lisha. Okey, Akak Syah. Masuk. Sikit Akak Syah. Sabar Akak Syah. Not Ellie. Oi, ramai ada Singapura. Ini dia buku guys. dekat. Kali Sabar, kalau ada sabar, booster tolong bagi booster guys. Sabar. Ini peluang kita untuk Okey, leading guys. okey. Booster dan kali 3 guys. Guys, dia orang tak nampak poin kita. Ini final round. Guys. 20 saat terakhir kita dah nak kejar 79. Guys, 18 saat terakhir guys. Kali 3 kalau kali 5 tak pecah pun kali 3 confirm. Pakcik. Guys, kita nak kejar guys. Wow, kita leading. Ryan mengamuk duk. Kita macam tak ada function. Guys. Kita tak pun ada function ni. 3 saat terakhir. Mr. Tony. Wow! Abang Yan! Booster pecah Abang Yan! Ui, Abang kau rasa apa tolong? Kau dapat Acap ni blur awak. Aku dah cakap tadi boleh fokus. Ya Allah. Terima kasih Akak Syah Amara. Abang Kendak my brother. Hitam Manis. Terima kasih Abang Sam Dize. Taufik Ridwan. Abang Kamal. Abang Kamal tutup ranking. Abang Kamal traffic light. Bok Cino. Zami Wah Plumber. Acap kau dia menang Acap. Tinggi view. Aku nampak. Abang tetap kat atas ni kadang-kadang ronda tu. Abang Tony, saya Den Yazul. Acap. Lisha dan lain, terima kasih. Ui, tapi dia boleh kejar, ada masa lagi ni. Acap. Check screen guys. Satu lagi. Saya dah habis energy ya. Fokus. Janganlah. Daily saya nombor 2 Weh, saya sikit lagi nak daily nombor 1 Malaysia lah. Lambat tu tuan. Lagi. Cabut tu tuan. Kita test kita. Dia dah buat marketing menangis selama dah. Aku tu ada tap screen. Dia
lalai kau tu kak. Kita mute je lah dia dah buat marketing. Atas screen je lah. Atas screen guys. 30 second. Siapa ada bubu tekan je. Okay, siapa ada bubu tekan 30 second tekan je bubu ke apa. Terima kasih Taufik. Kau diamlah. Aku baru cakap kau. Kau mute kau. Okey, ada bubu. Fokus dah cap. Ada bubu ni. Okey, kau tekan je apa. Okey, kenapa? Tutup awal lagi. Kenapa? Acik pakcik-pakcik. Jaga-jaga. Okey, Hafiz Boyka. Brother. Ayo, tutup. Alah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, bot Cino. Alhamdulillah, kau dapat. Aku dah cakap, guys. Boleh menang. Kacau lambat. Kau nampak dia buat marketing sedih bangang. Nampak? Ayat dia, saya dah 3 bulan macam dapat. Pada hari-hari kalah dengan aku ni. Allah Akbar. Abang kakak, terima kasih abang kakak. Akak Syamara, terima kasih. Abang Verade Kandak 2009, terima kasih. Hitam Mana Abadize, Abang Taufik Al-Husaini, Afif Boyka, Ridwan Mu'ashraf, Bok Cino, Wan Plumber yang share-share tetek skrin. Terima kasih. Semoga dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Terima kasih abang kakak. I love you so much. Ya Bayan, terima kasih Bayan. Okay. Buat tahu ya. Saya bagi aku marah. Kau nampak dia buat sedih. Marketing tu dah guna 3 tahun lepas dia pakai lagi aku tu. Buat. Ya buat tu. Tengok. Tadi siapa dapat bubu Alamoy. Alamoy. Rian. Pak, kau jangan main-main Kau jangan main-main gitu orang kau. Aku cakap kau, kalau aku bersungguh-sungguh, poin aku pun kau tak dapat kejar. Marilah 1 lawan 1 kalau nak Tak payahlah, tapi aku pergi tidur dia dah. Kalau pergi tidur, janganlah macam nampak sangat nak pakai banyak kita orang pun nak pakai kak. Saya kalah. Gerak. Dah kalah gerak. Aku jangan marah Tak palalah marah. Gerak je. Gerak Aku kalah hari ni, aku jin pamit. Ya. Tapi kau berfikiran logik lah Rian. Kita orang ni, penduduk kita orang ada 35.6 juta. Engkau ada 300 juta kat Indonesia. Kau barulah dah invite kita orang. Sebab tu lah Acap kena kecam. Kau janganlah invite cepat sangat. Bagi dia buat hiburan. Nanti orang backup kita orang. Dia orang ni bukan Pembetulan. Bukan Acap dan Ryan kena kecam. Kau Tak bubuh nama aku. Kau bersama. Kau jangan invite kita orang. Bagi kita buat hiburan dulu. Kau lain. Berapa kalian dari sini aku bisa cakap jam berapa kalian bisa di-invite? Dah lah. Kau jangan dapat berdendam sangat kau belah. Aku pamit ya. I love you Rian. Assalamualaikum. I love you Rian. Gerak. Kau tolong jangan buat marketing lama boleh. Aku menyampah tengok. Mana ada aku buat sedih-sedih. Aku happy. Kita lawan 2 boleh? Aku nak tidur Ryan. Sekejap aku tengok. Hai dah melintang. Habis dah nak melintang. Aku nak tidur lah ya. Aku nak tengok Oi. Aku memang kau tahu sekarang ni aku lawak aku awak. Aku nak tengok World Cup. Aku kenal kau dah lama Jap. Aku nak tengok World Cup lah. Ajak lagi Jerman lawan lah. Okay baik. Kau pergi dulu tengok Jerman okay? Jap. Tapi kau berhajat kan? Tak apa Jap. Aku ada 200. Kau melintang di telefon kau je. Lek. One by one satu game saja. Kau ada bubu ada Haji. Tak Haji lah. Mana ada bubu sama lah kita. Aku pun tak tahu pada bubu. Ya. Tadi kan kau Jerman dapat. dah balik dah. Jerman dah kalah dengan Paraguay semalam. Aku nak tengok yang ulangan. Hai kan kau tak tengok. Tak, aku nak tengok yang ulangan. Aku memang tak suka tengok yang live. Aku tengok ulangan. Okay kau nak satu je. Satu je. Okay kalau buat apa? Aku rasa dia tengok bata tengok atas. Tengok abayan tu ada ke tak lagi. Kau macam takut tengok Masa bila
Okey, macam ni lah. Kalau semua benda aku buat tak kena, aku tengok sini buat kau. Okey, kalau apa? Okey, macam tadi kat air ni. Sekejap, Akak Syah ada Akak Syah? Oh, tunggu Kak Syah. Abang panggil dulu Kak Syah. Aku tanya lah bubu sebab tadi Abang Yan tu dapat satu bubu. Mana boleh? Masalahnya dia tak tahu kau bagi bubu. Aku tak tahu abang yang bagi Aku tanya tu. Akak Syah dah guna Ada tadi. bubu ah? Cepat Ada. lah. Kalau kau nak bubu kau Okey, pergi jom beri. Alah, nak kena ada bubu-bubu. Pergi siap bubu dulu lah. Sebab bubu tu dia advantage kau faham tak? Pergi advantage dulu, aku tunggu. Aku tak ada pun tak apalah. Jom. Beri. Nak bubu baru fikir. Fikir dulu lah. Kau tak payah buat marketing lah. Kalau nak ada bubu baru lah. Pergi siap bubu dulu Kalau lah. apa-apa. Air. Air kat mana? Baik, jak ke apa? Jak Main jak lah. Final kan? Jak. Diri je lah, tak payah baring. Okay, berikinya straight lah. Rambut muka tadi. Dah berdendam dah ni. Dia kenal tu. Mari. Gitu kau buat kat aku lah. Oh, dia dendam guys. Bismillah kakak-kakak, abang, nampak tak dia dendam. Okey. Kali 3 guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan, aku panggilan semua abang-abang kakak aku, tokai-tokai daun, abang-abang semua. Pakcik-pakcik mari. Okey. Testing. Dia ada abang Yan weh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Abang dah ada. Okey, kali 3 ni kita kali 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, tak apa guys. Muhammad, terima kasih Muhammad. Jangan letak bubu lagi. Relek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Haris, di mana Haris? Okey, tetap sekali dulu. Weh, kali 3 ni. Kau nak ke? Kali 3 ni. Allah my God. Allah makan Syabara. Okey, tapi kita kena risau sebab dia ada bubu tau. Abang tu jenis pamujung tu, kau nampak? Abang tu ada lagi lah. Alamak, abang tu ada lagi weh. Okey, macam ni abang kakak. Saya nak ajar abang kakak. Tak payah pun bagi 5,000 ke apa. 1,000 tu spam. Macam tu lagi bagus. Supaya dia masuk bubu. Okey? Game tak ada game. DJ Kemal, Abang Mamu, Mak Nabil, terima kasih. Kita tetap skill ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak ada kali ni. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Tuhan aku. Welcome to DJ Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Tuhan aku. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey abang, terima kasih Anas. Terima kasih Sunam. Okey, baik. Tetap dulu. Kita tetap dulu 42. Tetap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap dulu. Riz, terima kasih Riz. Okey, kita sampai 50 eh. Okey, aku rasa kat diri kita tak ada kali tau. Bila tak ada kali kita fokus 30 second. 30 second dah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Abang. Abang. Aku nak pergi takut. Okey, 45 dah. Satu lagi. Tu yang tu main hujung weh. Tak. Tiba relax. Tak kita save modal dengan kita skill tu. Tak. Aduh, sakit tangan balik. Okey, dia dah buat tangan dah. Dia dah buat tangan dah. Jaga dia dah buat tangan dah. Dia dah buat tangan dah. Hati-hati takut dia buat tangan. Okey, balik. Okey, test. Okey, lagi 4,000 je test sampai 50. Okey, 1 2 3. 1 2 3. Pakcik. Abang minat tu kaki. Dak, terima kasih Bang Dak. Dia bagi saya turun. Abang Man. Abang Curah, terima kasih. Tadi kali kita. Okey, abang kakak, kita tak ada kali tau. Kita betul-betul 30 second hujung saja.
28, 29, 29,000 dah kawan-kawan. Sikit lagi kita nak tengok. Dia dah bagi booster pergi bagi Ryan bunga eh. Abang Mirul. Akak Syah relax. Abang Mirul mari. Sikit lagi nak 30,000 dah kawan-kawan. Kalau 30,000 kita dengan Ryan beza dia 18,000 je kawan-kawan. Tap ni free je. Sikit lagi nak 30,000. Alamak Ryan. Okey. Tap je lah. Dah semua tak boleh ni pandangan aku ni. Terima kasih kawan-kawan. Okey. Ini Abang Mirul. bunga Satu, semua Akak berhenti. Syah, tempat lagi Bunga satu, semua Akak Syah. berhenti. Akak Syah. Bunga semua berhenti. Akak Syah, Akak Abang Syah. Guresa. Abang Guresa dengan Abang Yan. Akak Syah. Final round bagi Ryan bunga. Okey guys. Allah. Jauh sangatlah. Allah. Jauh sangat pula. Allah. Ini bukan ni TTS lah ni. Ni TTS yut. Ini memang tak boleh jahit. Tak boleh jahit makan ni sakit kepala ni. Ya Allah, terima kasih. Akak Syamara, terima kasih Akak Syamara. Abang Mesha, Abang Amirul Hanif, Taufik Al-Usaini, Abang Acat, Azrin A, Muhammad Faiz, Haris, Abang Mamu, 1 ros, 2 ros. Terima kasih. Okay, guys, follow Abang Kandak, Abang Akak Syamara, Syabil, Abang Amirul Hanif, Ridwan, Taufik. Rasa nak kena dengar dia jap. Tekan nama Bayan, Abang Guresa, kakak-kakak saya MF, Surah, Adon semua tap sini. Okey boleh eh? Terima kasih. TTS lah. Alamak, TTS. Ya. Acat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap Yin. Aku ada hal pula. Aduh. Menang-menang ada hal pula kejap. Okey, kita betul pelan-pelan jap. Baik, Ryan. Tangan macam ni, Ryan. Oh, kau tengok. Katanya boleh lah. Oh, jom boleh. Bye. Jak penuh. Bye.มากับเพื่อนไม่ได้มากับแฟนอยู่ไหน Halo. Jap. Kenapa hamba angkat kok? Buang angkat. Lawan dengan Mak Rempit baling poin tak mencabar langsung. 75,000 kalau darat 3 pun tak sampai poin saya lagi bang. Kena darat 4. Jadi dia kena suruh TikTok buat kali 4. Kali 3 mana boleh kejar. Okay bang. Bang, bagi tahu. Kalau tak ada abayan dia teruk dia tu. Ada abayan tu. Makan jap. Apa tak kena. Boleh pantun? Belum. Okey. Raya. Kalah dengar. Aduh, kena 30% tu Cak. Sumpah, screenshot tengok. Udah cakap ni aku tak suka ni. Amin. Kena betul amin. Dah ni aku tak ni tak ada mood. Amin. Aduh. Amin. Ryan kena amin. 30% Amin. Ryan kena amin. Minta pula kau cepat. Pantun belum lagi. Ai menang pakai pantun ni. Raya Haji orang mencari kau. Raya Aidilfitri mengepit kuku. Okey. Itu hari bolehlah hari kau. Ini hari aku. Bye. Mana lagu? Woi. Bye. Are you ready? Oh. Bye. Cepat. Ini. Terima kasih. Tak marah TikTok. Saya menari je TikTok, saya seronok je. Saya suka tengok Raya menari, dia pandai menari.
Aduh, kena pula 30% ni. Apa yang aku buat? Aku nak marah. Satu, jangan. Satu je. Penuh. Makan rambutan. Tak marah TikTok, tak marah TikTok. Saya cakap penuh. Kan sebab kalau tak penuh macam tak sama pula macam saya itu. Sebab poin 210,000. Ya. Tapi aku berhati kalau tak ada bayar teruk. Pai. Abang Goresa ada? Abang Aaron je dah tak ada lama. Dia tengah jual buku. Kenapa nak kau jual buku bukan nak review? Mana nak pang kau? Aku tolong lah tu. Tak boleh marah, tak boleh cakap apa. Ni kena end live dulu ni. Abang Yan. Follow Abang Yan guys, dengan Abang Goresa ni. Abang Abang Yan dah boleh buat review lah. Dah 10,000 dah follower. Abang Yan esok buat review je. Terima kasih. Okay. Muka. Bye. Aduh. Jangan nak elak. Yen, tak payah buat lah Yen. Tak payah lah Yen. Aduh, aku dah cepat. Mesti TikTok lah tadi. Tak ada TikTok. Weh, tak payah buat lah Yen. Banyak sangat lah. Dua itu kan saya dah kalah dah. Aduh. Yen, tak payah lah Yen. Tak payah lah buat Yen. Macam kau tengok perbezaan kan. Kalau dia menang faham muka. Kalau muka main kesot dia muka. Kau kesot dia muka kau ha? Kau kalah muka kemain habis. Ya. Dah menang saya kalah. Ini hari awak. Ada ubi ada batas. Ada hari cari balas. Okay? Makanlah ubi rebus sekalipun. Gua tak lari. Panjang dia punya pantun tu. Kita semua tu. Orang menang ni dia banyak duit. Bila banyak duit dia malas nak gerak. Tolong tekan lah. Tak nak duit dia ambil je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, saya ganggu masa Kak. Kenapa ya tanya macam tu? Sebab saya ingat saya nak bercerita. Tapi kalau boleh lah. Kenapa? Awak kenapa? Oh, okey. Saya macam sedih sikit agak. Kenapa? Apa buat awak? Sekejap. Saya nak mula daripada mana lah? Sekejap. Akak pernah rasa tak dalam kehidupan akak? Ya? Akak dah buat yang terbaik Kak. Tapi akak still tak dihargai. Saya sebenarnya sedang lalu fasa tu sekarang. Allahu Akbar. Aku bercerita kepada orang yang tak tepat lah. Benar kalau macam itu Kak. Akak dah berkahwin Kak? Belum. Belum lagi. Akak bila nak berkahwin Kak? Saya tak ada planning lagi untuk kahwin. Okay. Masih tahulah. Akak boleh tak bagi kata-kata semangat untuk saya yang saya ni macam baru lagi nak macam bina masa depan, nak buat jalan. Akak boleh tak bagi kata-kata kepada saya? Awak nak kata-kata dari segi apa? Daripada segi motivasi? Motivasi? Ya. Motivasi? Dia macam ni tau, Ryan. Nama Ryan Tak, ni ekor abang saya. Nama saya Raikal. Raikal. Okay. Dia macam ni tau Raikal. Bafi. Yang hidup ni tak semestinya jadi macam mana yang Raikal nak. Okay. Kadang dia tak tahulah awak. Apa yang awak tahu dalam hidup awak? Dia tak tahu. Hidup ni kadang kita kena ambil tahu tau. Sebab apa kita kena ambil tahu? Sebab hidup ni bukan tempat yang kau boleh hidup kat mana-mana. Kau kena pandai, kau kena pandai bawa diri, kau kena pandai jaga diri kau. Hidup ni bukan mudah seperti orang kata.
Awak marah saya? Tak. Teruskan. Awak tinggi suara dekat saya? Saya minta maaf, Kak. Tolong tukar lagu. Lagu. Akak dah bagi belum, Kak? Belum. Belum. Satu rasa kadang-kadang boleh buat kita bahagia, Kak. Akak jangan mencintai orang. Kadang-kadang orang yang akak cintai itu mencintai orang lain, bukan akak. Akak, nak tanya sikit boleh? Saya? Akak umur berapa? Ah? Akak umur berapa? Saya umur 20. Joget juga. Akak, ingat, Saya? kalau akak sayang akan orang tu, jangan kongkong dia, Kak. Kadang-kadang akak kongkong pun tahu-tahu dia keluar kampung lain, Kak. Betul. Tapi betul, Kak, dalam dunia ni kadang-kadang, Kak, kita banyak leka dengan kehidupan. Satu benda yang saya ingin pesan, Kak. Kemewahan, kesenangan, semua perempuan boleh terima. Tapi saya kurang yakin dengan kesusahan. Kenapa? Bila lelaki susah, lelaki dapat terima yang dia susah. Tapi perempuan tidak. Kenapa tahu saya cakap macam ni? Kenapa? Perempuan ada 9 nafsu, betul? Ah? Lelaki ada 1 sahaja. Itu adalah dia kena tepis daripada hasutan syaitan, daripada tamat nafsu ke arah perempuan. Faham? Lain keluar burger pula deh. Tapi perempuan, apa yang kita berbalik kepada topik tadi, bila kesusahan, sebab dia akan fikir macam ni tau. Aduh, dulu lelaki aku senang, sekarang susah dah. Anjing pun jilat leher Okay. Dia akan fikir lagi, dulu orang tengok aku senang, sekarang aku susah. Sebab benda tu yang banyak berlaku tau sekarang. Abang, Lelaki senang, semua orang boleh terima. Tapi ayah, abang salah sebenarnya. ya kat begitu. Kadang tak semua, okay, dia macam ni. Kadang tak semua perempuan ada Abang time Iman boleh? senang sahaja. Oh, Kadang tak semua perempuan ada dekat time senang je. Tapi ada juga. Kenapa abang? kita orang takkan percaya. Kita orang sebagai lelaki takkan percaya benda ni. Abang, saya ada cerita. Okey, ceritalah. Baru-baru ni, Okey, baru-baru ni. tapi bukan pasal saya. Okey. Baru-baru ni, ada sebuah hubungan ni, dia dah lama, hidup susah je. Tapi ada satu point yang lelaki tu dah sampai titik sikit je awal cuit dia, dia happy sikit, dia ada sikit. Tapi bila tahu-tahu kereta yang kita orang nak sama-sama tu, kereta tu atas nama perempuan lain. Abang Kita rasa tu perempuan akak lah. Bukan saya. Abang rasa? Dekat sini, Kak, Betul? Betul? bagi saya, kami lelaki patut dilindungi. Kita orang lelaki sekarang dah takut nak keluar rumah. Sebab perempuan makin melampau sekarang, tak? Kenapa? Kita orang lelaki patut dilindungi dan difahami. Kenapa ayat fahami tu nak kena dekat perempuan je? Mana dia? Perempuan tak minta untuk difahami. Perempuan minta dilindungi. No. Kenapa wujudnya kesian dekat perempuan je?
Tapi dekat lelaki tak ada. Perempuan dia nak apa tau? Dia nak princess treatment lah. Apalah. Lepas tu yang jantan ni, princess apa? Kau kerja sampai mampus. Kau mati je kita orang menangis. Dah habis kau mati, kita orang cik lelaki lain. Kita ni apa lelaki ni? Tak kesian ke kita orang? Cubalah fikir secara waras sikit. Abang tinggi suara dengan saya. Saya buat apa dekat abang? Maaf kak, saya cakap dengan lampu tu. Ya? Apa pun abang yang tengah hadap sekarang, Muhammad, ya? benda ni sekejap je. Tak kisahlah abang kena tipu ke, abang tak ada duit ke, abang ada masalah ke. Tapi benda ni sekejap je. Kenapa? Dah. Dekat sini kan? Aku faham perempuan pandai pula cakap sekejap. Tapi sebenarnya sekejap tu bukan untuk lelaki je. Untuk perempuan juga. Sekejap ni hanyalah dugaan. Sekejap dugaan. Sekejap ini, sekejap masalah. Sebab apa? Sebab kalau hidup tak ada ujian, itu bukan hidup. Dan kalau hidup tak ada ujian, semua orang akan masuk syurga. Tapi kenapa bila andai kata perempuan dilanda ujian, dia tak boleh bersama langsung dengan suami dia? Kenapa Kenapa dia boleh tinggal suami dia? Abang. Nak tengok kesiannya lelaki ni bila anda kata dia jatuh miskin, itu paling kesian. Perempuan tak ada belas kasihan dekat situ, dia akan tinggal, dia akan cari orang lain. What the fish in the beginning? Why? Korang boleh terima kita orang time kita orang ada je ke? Yang tak ada korang tak boleh terima. Apa Wait, I don't migrate in the one head. Calm down, calm down. I'm stressed right now. Abang, Yeah. kenapa abang menangis? Abang bagi tahu saya daripada pucuk pangkal dia, boleh tak abang? Saya tak nak hadir dalam cerita abang di pertengahan. You must know. First at all, I want to tell you about something. Okay. Menangis ni bukan kita sedih saja tau. Menangis ada dua side juga. Menangis kerana kegembiraan, menangis kerana kesedihan, menangis kerana bela tak tahu apa-apa, tiba-tiba menangis pun boleh jadi. Betul. Begitu juga kehidupan. Kehidupan kita ni ada dua pilihan, iaitu apa kelas, apa lepas pula ni mah. Saya serius Awak bayangkan hidup ada dua benda. Kesedihan, kegembiraan. Kalau kau pilih untuk hidup kau sedih, maka kau akan sedih. Kalau kau pilih untuk kau gembira, kau akan gembira. Kenapa abang datang di waktu saya memerlukan? Kenapa? Awak memerlukan saya ke? No, I mean your words, your quotes. Dia macam something yang Kadang-kadang kita kenal dengan orang ni bukan kita nak take advantage, bukan kita nak buat something atau kita nak gunakan dia, tapi kita kenal dengan orang, belajar dalam kehidupan. Bila kita kenal dengan Hafiz, terima kasih, kita kenal dengan orang baru, kita belajar tentang pengalaman. Kita ambil dugaan dia dan masalah dia sebagai tauladan. Itu yang tepat. Tapi sekarang orang salah taksir benda ni dan orang salah ambil benda ni. kenapa timun dia tak habis lalu kat awak ni? Saya pun tak tahu dah brother ni minat timun pula ni Awak tahu tak? Saya tak akan cakap dah. Biar awak tengok dengan sendiri. Kalau ada isu-isu semasa, tangan manusia sekarang pandai menghukum. Betul. Sedangkan awak kena tahu, Tuhan tunjukkan sesuatu dugaan dan cabaran, dan Tuhan buka satu-satu cerita ini bukan untuk kita menghukum seseorang, tapi Tuhan nak kita ambil iktibar dari apa yang jadi. Abang, siapa Noha abang? Ha? Siapa Noha?
Noha. Saya dah tak nak tanggung cerita yang tak habis-habis ni tau. Penat Awak tahu tak cinta? Kita dilahirkan di muka bumi ini, kita cinta. Cinta jangan ada banyak. Cinta biarlah satu. Okay? Cinta kalau dah start bosan, kita cuba buat spark yang baru. Betul. This is my love. Aku berjuang untuk mendapatkannya. Kalau aku dah dapat, kenapa aku nak buang dia? Kalau aku nak cari yang sempurna, pusing satu dunia pun takkan jumpa lah. Apa main benda-benda ni? Ya, macam itulah. Abang tak jawab soalan saya. This is my love. Oh, faham? Tapi kan, Ya, saya. Aki boleh empat. Tak. Tak, apa? Bang. Ya, saya. Bang, jangan macam tu, abang. Tak, mana ada. Ku yang berjuang lah. Ada perempuan yang suka berkongsi kasih walaupun atas dasar rasa kesian abang. Betul. Tak begini lah kan. Ada jangan ikut apa habis. Jangan. Ini mari terima kasih. Akak tahu tak apa yang paling best? Apa abang? Kehidupan saya di mana saya teringin. Saya bukan teringin. Kebahagiaan saya terakhir adalah saya nak kahwin. Awak bayangkan lah. Anak saya jadi daddy. Anak kau Lagi-lagi selain Daddy? buka pintu, Mami cakap daddy dah pulang. Cak. Roar! Aku ngap Mami depan pintu. Hey. Jangan gitu. Kelantan kah? Bukan. Okey. Akak apa yang akak saya nak tanya akak, goals yang paling akak nak dalam kehidupan akak apa? Goal saya nak kahwin lah. Okey, sebelum ni akak pernah bercinta tak? Benar. Dan sekarang akak bercinta? Ya. Okay. So, macam mana relationship? Bukan macam mana, kan orang kata aku terpinjam. Okay, so, bila kau nak berkahwin? Bila saya akan berkahwin? Saya sekarang tak ada plan lagi untuk kahwin. Okay. Tapi macam mana? Saya tak menginginkan jadi isteri yang baik, tapi saya nak jadi ibu yang baik. Faham? Semua orang boleh jadi girlfriend, semua orang boleh jadi kasih yang baik, tapi tak semua orang boleh jadi ibu, betul? Betul. Tak semua orang boleh jadi isteri yang taat kepada suami. Betul. Okay, di sini sama juga lelaki. Semua orang boleh jadi boyfriend, semua orang boleh take care about girl, tapi tak semua orang boleh jadi suami yang baik. Betul. Dekat situ kita kena belajar muhasabah diri. Betul. Dan akak, Ya saya. I think akak dah kena ada start planning. Okay. Because of this, kita dah bukan di usia 18 tahun atau kita di usia 19 tahun. Sampai bila kita nak bercinta, tak ada titik nokta. Dan sampai bila kita nak kenal orang baru. Betul. So, about jodoh, ya Tuhan yang tentukan. But we Kadang bukan kita tak ada goals, bukan kita tak ada planning. Kita cuba sehabis baik dalam apa yang kita buat je sekarang. So, contoh, abang sekarang tengah lalui fasa-fasa gelora. Fasa-fasa yang abang tak nak pun berada dekat situation tu. Tapi abang still buat yang terbaik dekat dalam situation tu, betul? Walaupun at the end abang tak tahu pun jalan tu abang dapat ke tak goals yang abang nak. akak ni talent Alifan ke? Ha? Akak talent Alifan ke apa? Bukan? Akak host Talia? Ya saya. Diorang kata akak ni nyanyi sedap. Boleh tak akak menyanyi untuk kita orang? Abang, saya tak pernah menyanyi. Dia tak pernah menyanyi. Kau ni pandai lah Ahmad. Ya Allah. Tapi akak tak tidur lagi. Akak besok kerja? Ya, saya kerja esok. Saya doakan semoga akak dipermudahkan segala urusan. Semoga akak berkahwin cepat-cepat. Semoga lelaki bersama akak ni sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik-baik. Amin. Jadi baik-baik, jangan lupa solat, jaga mak ayah baik-baik. Mak ayah ada lagi?
Ada. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat akak dan abang. Saya minta diri dulu boleh? Abang, sebelum tu saya nak request satu boleh? Boleh, tak ada masalah. Ramai sangat yang suruh saya request joget ular. Kenapa abang? Alam boy. Abang request satu, saya request satu kat abang lah. Ular bukan sebarang ular. Ular kalau selalu dilihat maka bosan jadinya. Maka di situ kita kena berhati-hati dalam menunjukkan sesuatu ular. Di sini ular pada jam 2.26 ular itu dah tidur. Faham. So Mungkin- dah tak available lah. Andai sampai masa dan rezeki akak, Bukan rezeki saya lah untuk berjumpa dengan abang. yes, akak nanti akak dapat tengok juga. Bang, Jadi kak, tak apalah abang. Kalau macam ni akhir kita, kenapa kak? Kak juling macam orang kadir ke apa ni? Akak gelak ke apa ni? Asal gelak dia pelik ke ni? abang. Eh, Abang sabar abang. apa dia kak? Abang sabar. Kenapa ramai yang cakap Noha? Siapa Noha abang? Ya, orang cakap this is my love. Oh, okay. Okay. So, akak jaga diri dulu. Saya minta diri dulu. Semoga dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat akak. Boleh. Okay, saya minta diri dulu kak. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.